Kalau di Jepun, makan fukoidan ataupun seaweed daripada laut ini adalah normal untuk pesakit-pesakit kanser. Tinggal kita je belum ramai yang belum tahu. Kita lebih mengharap kepada kemoterapi dan radioterapi. Kalau kanser je kemoterapi, radioterapi. Tapi di Jepun mereka hanya mengharapkan hanya 55% kepada ubat-ubat kimia dan 45% kepada suplemen-suplemen seperti ini. Usukushi ni apa sebenarnya? Apa usukushi? Usukushi ini ialah, ini saya akan nyatakan dia punya bahan-bahan yang aktif, bahan-bahan aktif ingredient yang utama. Okey, bahan utama dia ialah dia ada triple probiotik. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi ada 3 probiotik. Yang penting ini ialah 1 trilion good bacteria. Jadi in term of good bacteria sudah disediakan, ada dekat dalam usukushi ni tadi. Yang kedua ialah Takara Kombu Fukoidan ataupun seaweed daripada laut Hokkaido. Seaweed daripada Hokkaido itu ialah Takara Kombu Fukoidan dan ada banyak research daripada University of Hokkaido tentang fukoidan ini. Dan kalau di Jepun, makan fukoidan ataupun seaweed daripada laut ini adalah normal untuk pesakit-pesakit kanser. Tinggal kita je belum ramai yang belum tahu. Kita lebih mengharap kepada kemoterapi dan radioterapi. Kalau kanser je kemoterapi, radioterapi. Tapi di Jepun mereka hanya mengharapkan hanya 55% kepada ubat-ubat kimia dan 45% kepada suplemen-suplemen seperti ini. Dan yang ketiga ialah Salmon DNA. Apa itu Salmon DNA? Salmon DNA itu sebenarnya ialah air mani ikan salmon. Air mani ikan salmon yang digunakan yang DNA-nya hampir sama dengan DNA manusia. Kita selalu banyak menyalahkan makanan, kolesterol, lemak dan sebagainya. Tetapi kita terlepas pandang sebenarnya dari segi persekitaran, environment. Contohnya you duduk dekat dengan kilang. Jadi itu boleh mengubah kita punya DNA dekat dalam badan kita. Jadi ini sangat-sangat membantu kita untuk memperbaiki DNA kita. Jadi daripada situ kita boleh memperbaiki DNA kita. Salmon DNA ini boleh membantu. Ini adalah powerful ingredient, active ingredient dalam usukushi tadi. Okey, dan saiznya ialah 800 Dalton. Dan untuk catatan semua ialah apa-apa yang saiz di bawah 1500 Dalton boleh diserap di bawah lidah. Tetapi kita tak mau makan usukushi ini di bawah lidah sebab destinasi dia ialah ke perut. Untuk usukushi ni destinasi dia ialah perut. Sebab kalau kita masuk makan di bawah lidah, dia akan tak pergilah ke perut. Dia terus masuk dalam saluran darah. Jadi rugilah. Jadi baiknya kita makan usukushi ni di atas lidah dan dia masuk ke dalam perut dan bakteria baik ni boleh bekerja. Walaupun saiz dia 800 Dalton tadi. Dan dalam ni tidak ada gula. Tidak ada satu pun produk daripada AFC ini mengandungi gula. Ini bahan-bahan yang kita tadi. Kita dah cover tentang Salmon DNA, bakteria tadi, good bacteria 1 trilion tu tadi, dan Takara Kombu Fukoidan di sini. Dan di sini banyak lagi, resveratrol ada, pineapple extract ada, fish collagen, vitamin D, black garlic. So banyak sebenarnya. Jadi you sebenarnya tak perlu beli suplemen yang lain. Dalam ni dah ada. Kalau kata vitamin D perlu untuk kita punya penghadaman makanan dan sebagainya, dah ada. Kalau you nak kata fish collagen, sebenarnya collagen dekat dalam usukushi ni adalah 5 kali ganda lebih kuat daripada collagen di luar sana. Ini adalah pineapple extract dan resveratrol ni daripada grape dan sebagainya yang kita banyak dah study sebab dia suruh makan benda-benda yang colourful, yang colour-colour ungu dan sebagainya. Ini adalah usukushi selalu dicari untuk pesakit-pesakit yang ada tumor ataupun kanser. Kebiasaannya yang cari saya ialah mereka-mereka yang ada sakit tumor ataupun kanser. Dah ada satu yang jumpa saya, yang call saya untuk dapatkan ini. Alhamdulillah, rezeki dia 16 tahun, ada tumor 6 cm. Dalam masa 1 minggu, dia dah start berjalan balik. Walaupun hospital suruh dia balik. Ini adalah patent. Jadi maknanya, produk-produk bahan-bahan aktif dekat dalam usukushi ni semua kali sudah diuji kaji dalam makmal. Maknanya dah ada documented punya papers on dia. Bukan dia claim macam tu aja without documented papers. Dan kita boleh ambil nombor ni, pergi ke Google search dan kita boleh baca sendiri. Ataupun cari kawan-kawan kita yang pandai baca daripada doktor ke profesor dan sebagainya untuk dia baca sendiri dan buat kajian. Sebab setahu saya universiti ataupun SIRIM dan sebagainya, mereka ada access to all these document dan mereka boleh buat kajian dan buat translate dan sebagainya jika perlu. So ada immune activating effect. Ini maksud saya ni kalau ada autoimmune. Ini sangatlah penting. JP 3272 yang B2 ni tadi ialah untuk immune activity effect. Ini ialah untuk orang-orang yang ada autoimmune. Jadi kalau ada orang ada autoimmune, cari usukushi. Setelah itu baru cari SOP Subarashi. Yang pertama cari usukushi dulu. Okey? Daripada infection, protective agent, maknanya ketahanan dalam badan kita masih dalam defense punya sistem. Suppression of, ini kalau orang tumor. Kalau setelah kebiasaannya, kalau saya ada seorang daripada Sungai Petani yang dia dah kemo 4 kali, dia tak rasa nak muntah ke,
dia tak rasa dengan lemah badan ke, dia rasa macam normal, macam dia tak ada kemo. Ini ialah hasil daripada suppression of side effect daripada anti-cancer drug. So ini sangat-sangat efektif. Dah ada daripada Sungai Petani. Dia very happy walaupun dia go through the breast cancer chemotherapy dan sebagainya. So dengan dia makan ni, dia tak rasa ada side effect. Dia normal. Sebab apa? Bila you menjalani kemoterapi ataupun kemoterapi tu tadi, dia bukan saja membunuh you punya sel-sel yang jahat. Sel-sel yang baik pun dia bunuh sekali. Jadi dengan usus-kusi ni dia dapat membantu untuk regrowkan balik you punya dalam badan. Treatment SARS ni macam contohnya dalam COVID, saya tak tahu boleh sebut tak dekat dalam ni. Dan ini kita tengok apa dulu, saya ingat apa benda lah, reactive oxygen dan sebagainya. Ini maksud saya ialah pollution. Terutama mereka-mereka yang duduk di bandar ataupun duduk dekat dengan kilang berbanding dengan mereka yang duduk di Kuala Lipis, di kampung dan sebagainya, duduk tepi pantai, di Langkawi dan sebagainya, mungkin ini tidak begitu applicable. Melainkan ada. Di Langkawi ada juga kilang simen. Yang duduk dekat dengan kilang simen di Langkawi mungkin ini perlu. Jadi oxidative reactive oxygen. Dan toxic reducer ni tadilah. Kalau you ada keracunan makanan ataupun semua sekali, pattern ini sangat-sangat guna. So ini usus-kusi yang sebenarnya kalau orang tu tahu, ini lebih powerful. Tapi yang sekarang yang lebih killer produk ialah SOP Subarashi. Sebab orang kenal apa itu SOP Subarashi. Banyak masalah kencing manis, darah tinggi, buah pinggang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya untuk kesihatan kita ialah usus-kusi ni tadi. Ini ada Profesor Olaf daripada Jerman yang dia pernah mengatakan ialah usus-kusi adalah produk yang ajaib. Bukan AFC bayar dia. AFC tak bayar dia. Dia datang ke Indonesia untuk menyatakan dia study this product dan dia kata conclusion dia ialah usus-kusi adalah produk yang ajaib. Jadi ini bukan mudah seseorang daripada Jerman untuk mengatakan sedemikianlah tadi. Jadi kita boleh research. Saya dah nyatakan di sini tadi dia punya reference. Jadi you boleh search dia siapa dia sebenarnya Profesor Olaf, Dr. Olaf ni tadi. Okey, ini ialah dia punya testimoni daripada mata tu tadi. Ini sebelah mata. Nampak ni tadi. Mungkin gambar ni kena flip lain kali. Jadi sebenarnya daripada mata sini dah jadi mata baik. Mungkin gambar ni dia jadi kena mirror lah yang tu Jadi ini nampak ni. Thyroid punya benda tu boleh jadi hilang. Ini adalah testimoni. Tapi kita tak boleh katakan, kita tak boleh listkan testimoni dalam TikTok. Jadi TikTok tidak membenarkan. Jadi kita boleh hanya bagi tahu dekat dalam ini. Ini adalah kisah nyata di Indonesia. Okey, ini adalah tumor. Nampak tu? Daripada situ kepada mengecil dan boleh tumbuh rambut lagi. Sebelum ni dia tak sangka boleh jadi macam ni. Ini mata. Boleh ketumbuhan yang macam tu tumor sampai hilang. Tumor tu tadi. Kalau ini tidak dibiarkan, mungkin boleh merebak ke bahagian lain. Tapi alhamdulillah sudah membaik. Ini di bahagian lidah. Okey? Ini dia panggil autoimmune. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau autoimmune punya penyakit, carilah usus-kusi. Dah banyak testimoni tadi. Jadi ini tadi, untuk tidak melengahkan masa, ini ada beberapa testimoni lagi.